saya buat kamera dah gelap sikit sebab saya nak habiskan konten ni. Nak habiskan, lepas tu saya nak post video video-video yang saya dah shoot sebelum ni untuk naikkan income saya lah. Sebab tadi saya baru lepas tengok income saya tengok tadi macam agak sakit juga lah. Sebab saya buat video panjang, duitnya tak ada masuk. Tapi nak macam mana macam tu lah, sebagai seorang YouTuber nak dapatkan income tu pun kalau ingat senang ke? Jadi nampak tak? Oh, nampak dulu lah. Saya buka nampak dulu kalau tak ada. Okay, tadi ni macam main skill lighting, comel-comel lah. Okay, ibu baru pas tengok income nanya daripada apa ni? Dah 3 lagi apa ni YouTube bagi last video tu last hari bulan 21 23 rasa tapi juga lah RM39 apa semua. Ibu rasa macam wow gitu. Buat video panjang rupanya dapat tu ada yang kosong, ada yang kosong tu tak ada duit lah maksudnya dia macam apa ni duit tak ada masuk lah maksudnya. Duit macam dia social blade ni dia adalah kita punya video, kita punya view dia macam ni lah. Kalau anda buat YouTube kan kena ada apa ni YouTube. Okay, kalau ada YouTube lah. Kalau permulaan buat YouTube macam mana? Kalau buat video macam ni boom, macam kalau post kan tak bagi pasti pemula YouTube ni memang kalau nak baca senang apa semua kan, tapi untuk menaikkan standard nama kita ni nak orang tengok kita ni agak susah. Sebab kan YouTube ni adalah view yang paling sakit. TikTok kalau korang post apa nama pun dia orang tengok ni tontonan korang akan naik. YouTube dia agak susah. Lagi-lagi orang baru nak permulaan YouTube apa semua, ada yang kata buat Shopee apa semua kan. Jadi ibu bercerita dulu lah sebentar. Setelah kita buat video yang ni. Okay, jadi Iqbal tengok Social Blade income YouTube Iqbal. Iqbal agak kecewa lah. Last dah video tu dekat 21 bulan dapatlah RM1, RM2, paling banyak pun RM36 paling banyak. Iqbal rasa macam boleh dah tu apa semua kan. Tapi tak cukup bagi pasal Iqbal tak cukup. Dia kena tengok dekat laptop juga. Dekat telefon ni ya, kalau tengok ni dia okey, cuma saya rasa macam tak berapa macam mana. Kena tengok kat laptop juga. Laptop saya mungkin ni okey. Saya kena search Google tu. Tapi kalau dikirakan di YouTube, di telefon saya tengok tadi tu view saya alhamdulillah naik apa semua, ada 60, 20, 30 apa semua. Okey lah, nice apa semua. Cuma sedihnya duit duit saya dapat 36, 37 yang saya rasa macam gitulah. Saya rasa kena naikkan lagi video, naikkan standard lagi video. Dia macam tu lah, dia tak ada rasa macam tapi sakit juga bagi korang sendiri. Memang lah korang buat hari-hari video, setiap hari video apa semua kan. Macam hari ni saya buat setiap hari video apa semua, duit lempar macam tu ya. Jadi macam sakit juga. Lepas tu subscriber pun dah semakin menurun. Tadi dia 153, sekarang ni unsubscribe dia 152. Jadi orang nak tengok saya makan je banyak. Yang makan tu membuatkan view saya naik. Jadi saya terpaksa tukar sikit konten. Saya akan buat video makan-makan. Macam saya tadi di profile, saya akan buat konten makan, konten sesi luahan, isu viral, vlog dan prank. Vlog tu insya-Allah saya akan buat vlog raya, insya-Allah saya akan buat insya-Allah. Cuma saya rakam macam tu je, saya tak cakap. Sebab malu kan buat video first time, buat video keluar kan, agak malu sikit lah. Rakam tu kena kat table sikit. Macam tu supaya orang tak nampak. Okey. Itulah, jadi kita sambung. Alright, hari ni Iqbal buat video. Ni last video untuk kertas ni. Hari ni video adalah pengalaman manis dan pahit di rumah hamba. Ini aku paling suka. Pengalaman manis, mana yang pahit lah. Okay, Iqbal akan bagi pengalaman manis dulu lah. Okay, pengalaman pahit tu banyak pengalaman pahit. Jadi kita akan bagi manis 3, pahit pun supaya 3. Jadi kita bermula dengan pengalaman manis dahulu. Pengalaman manis di rumah lama ni
Alah, ni ini duduk rumah lah, rumah. Dan ini PKP. PKP paling manisnya adalah PKP itu banyak mana baik. Okey, paling manisnya adalah time tu time ni beraya beraya tahun ni 2000 apa 2001 2002 tahun ni beraya. Okey. Tahun ni memang kita boleh lah keluar apa semua daripada apa ni dari zaman PKP dulu lah, zaman PKP dulu bodoh kan. Kita boleh keluar setiap hari. Malam manisnya adalah ibarat dapat juga nak pergi beraya rumah sama-sama kawan-kawan apa semua. Dulu zaman PKP dulu tak boleh keluar tau. So PKP dulu tak boleh keluar apa semua. Wish memang tak boleh keluar lah. Malam manisnya tu. Dan cakap manis tak betul lah. Iban dapat keluar semua, waktu boleh bebas lah nak main ke apa semua. Time tu ke Iban ni, time tu berapa? Umur 3 tahun time tu. Time PKP kena tu. Umur 14. Umur 14 time tu ke budak-budak apa-apa je lah. Ada memang sangat manis lah sebab boleh keluar time. Boleh keluar lepas habis PKP tu boleh lah beraya semua, tapi tetap pakai mask itu, pakai mask, sanitizer, jarak 1 meter. Dah lama dah tak ada. Okey, kita pergi ke dalam manis yang kedua. Pengalaman manis kedua adalah pengalaman manis kedua ni time ni ni nak katakan pengalaman manis kedua ni apa ni kedua ni time ni dah ini dah boleh keluar apa semua. Ini lepas tu dapat PKPB bersyarat lah. Bersyarat ni maksudnya bersyarat lah macam kalau tahu sendiri ya, bersyarat. Jadi ini pada di rumah tu pun asyik makan apa semua kan. Jadi rasa jauh manisnya dia. Lepas tu bila dah keluar dari rumah tu jumpa kawan-kawan apa semua, boleh bermain apa semua. Tapi kan jalan 1 meter lah terpaksa. Di rumah pun sampai pukul 6 sampai pukul 7 apa semua gitulah. Lepas tu ibarat tu nak pergi ke belakang jumpa kawan-kawan aku tak boleh. Sampai dekat rumah, belakang rumah tu sampai situ ya. Ada ibarat terpaksa balik. Macam tu je. Dapat tengok kawan-kawan main pun alhamdulillah. Macam tu je. Dia tak ada macam nak bermain sama-sama tu tak boleh. Sebab PKP macam kalau tahu sendiri lah. Okay. Alright, kita pergi ke pengalaman manis yang ketiga. Manis yang ketiga saya rasa ni time manis yang ketiga macam mana nak cakap manis yang ketiga ni time ni macam mana nak cakap macam nak cakap banyak manisnya. Time ni belajar di PDPR. Belajar PDPR tu nak kata manis pun tak ada manis mana. Tapi seronok lah jumpa kawan-kawan daripada aduh okey keping daripada daripada kita duduk daripada puah-puah dalam agama lepas tu tiba-tiba belajar boleh lah jumpa kawan kata bawah gitu dari PDPR. Time tu kan ada aplikasi Google Meet tu kan boleh jumpa benda-benda. Ada sore tu tak buka kamera, sore tu buka kamera apa semua. Begitu lah. Lepas tu boleh jumpa cikgu, kata cikgu sihat ke apa semua. Begitu lah. Kita awal-awal manis dekat rumah lama kita pergi ke pengalaman pahit pula. Semua dah video pengalaman pahit. Okay. Pengalaman pahit yang pertama, hari ni nak cakap macam mana pengalaman pahit pertama ni. Hari ni Iqbal ada tahun ni PKP tak, tahun ni PKP. Tahun ni Iqbal tak tahu nak buat apa kan. Iqbal macam fikir-fikir apa aku apa gitu lah. Jadi sampai tahun tu Iqbal mikir lah, ada juga orang buat YouTube setiap hari apa semua konten dekat PKP dulu. Jadi tukar tangan pula. Jadi Iqbal macam mikir lah, macam mana view dia orang ni tinggi setiap hari apa semua. Bila Iqbal tengok dia punya posting the video, adalah hari-hari video apa semua. Tapi ada juga edit apa semua. Bagi pasti Iqbal macam aku macam leceh lah buat video apa semua. Iqbal macam mikir macam tu lah, macam lecehnya buat video macam ni apa semua. Dia macam alah aku buat video bukan ada orang tengok aku. Dia macam tu lah. Dia macam tak apalah aku tak payah buat YouTube bukan dapat duit apa semua. Lepas tu bila
Bila saya tu first tu saya tengok YouTube Abang Alif Pay lah. Saya support Abang ni. Kalau Abang tengok video saya ni, saya support Abang. Cuma saya buat video biasa-biasa lah. Jadi time ni duduk rumah tu pun saya tak ada buat apa pun. Saya macam nak tengok apa ya. Padahal dalam saya tengok TV juga tengok apa ni, apa tu, tengok berita COVID apa semua, COVID apa semua. Time tu duduk rumah lah. Ibu tak tahu time tu ada boleh buat YouTube time PKP. Itu rasa macam sesal lah. Itu kata pengalaman pahit lah dekat rumah. Jadi rasa macam aku gitu lah rasanya. Okay. Alright, jadi tu pengalaman pahit yang pertama lah bagi pasti. Kalau ada rumah tu buat YouTube lah macam tu. Kita pergi ke pengalaman pahit yang kedua. Pengalaman pahit kedua di rumah lama, tak ini starting the YouTube. Tak ini start the ibarat banyak je pengalaman pahit lagi apa semua. Tapi zaman PKP tu biarlah dah berlalu apa semua, kita dah pernah macam ni. Jadi yang kedua ni adalah masa ni starting the YouTube. Masa ni start the YouTube lah. Saya baru pernah cerita ke benda ni semua, macam mana yang pahit masa sebagai YouTuber. Dan ini Iqbal nak buat satu video special. Okay, dan ini Iqbal kata nak buat satu video special dulu. Tapi sampai dah ni tak ada. Tak tahu apa yang special. Iqbal tanya tu, Iqbal macam mikir agak apa yang video special aku Iqbal macam betul fikir. Iqbal tanya diri sendiri, apa yang video special aku apa aku nak buat dia macam tak, macam mikir sikit. Apa waktu tu tunggu agak video specialnya, apa tu tunggu. Tak, aku mikir video special benda apa aku nak buat ni. Dia macam tu dia macam fikir yang macam naik sikit, tiba-tiba tenggelam terus. Dia macam tu lah. Dia tak ada macam apa ni, bila saja the content macam macam tu je. Dia tak ada macam tapi di rumah tu paling sakitnya lah mikir konten tu. Paling sakitnya mikir konten, setting punya mic, waktu setting apa ni, kamera apa semua okey ke apa semua. Dulu saya ada editor sebelum ni, yang video saya sebelum ni tiba-tiba kabur. Saya tak tahu mikir nama mak boleh kabur tengok tu. Telefon masalah ke ataupun editor saya yang problem. Dia macam tu lah. Dia macam sakitnya sesal macam tu lah. Dia rasa macam bila start tengok video di YouTube ni rumah lama ni, rasa sakit sikit lah. Jadi tak kalau nak buat video kena bangun setiap hari apa semua, tu makan. Tapi ni bosok lah ni. Tapi ni rumah lama. Apa yang kata buat bosok ke bosok. Jadi tanya boleh tak bosok ulang soto lah. Tapi ada ke ibu buat video tu. Tapi insyaAllah ibu aku buat. Tapi itu video prank lah, prank kawan-kawan. InsyaAllah. Okay, jadi kita pergi ke pengalaman yang terakhir. Pengalaman yang kedua tu memang kalau duduk rumah lama tu ibu kena setiap hari bangun apa semua. Lepas tu nak saja konten dekat rumah tu memang agak susah. Mana kata tu Amal tu tanya apa konten special, tak ada pun. Tak ada pun dekat rumah lama tu, tak ada konten special, tak ada. Semua konten biasa je ibu buat. Okay, kita pergi ke pengalaman pahit yang terakhir. Pengalaman pahit yang terakhir ni, time ni ibu terkunci di luar rumah. Time ni nak kata lawak campur sedih lah, campur geram lah. Time ni Iqbal dengan Farah family nak keluar ni. Time ni WKB ke mana time ni nak keluar lah. Tapi time ni dah lewat dah. Tiba-tiba Iqbal terkunci dah pintu apa semua. Iqbal tak tahu time tu. Time tu kunci tak ada kan. Bom kunci dah lewat. Time tu tak boleh masuk. Tapi baik kali dah kena ni. Baik kali dah. Zaman sekolah ni pun ada sekali. Jadi terkurang dua rumah. Waktu nak cari apa ni, cari apa semua, ibu ikut belakang rumah. Tiba-tiba belakang rumah tu bolok, koci pula. Jadi apa ni, mak saya pun geram lah apa tak ambil koci apa semua tu. Ibu macam tak ingat lah time tu nya. Dah cepat nak cepat pula lah. Dah cepat kan pelak jadi. Dah cepat kan jadi pasal
Jadi Mai suruh cari kayu lah, kayu panjang tangan ni rasa. Panjang tangan ni suruh cari untuk ambil kunci tu lah. Sebab kunci tu dia besi, dia ada bulat, dia ada apa ni, bulat besi macam tu. Kalau kunci tu seperti keting kecil gini kan, oh memang payah nak ambil. Sebab kami ada kunci spare, tapi gitulah. Jadi nasib baiklah kunci spare tu ada dekat dapur. Jadi ambil lah macam tu, ambil contoh ni. Ada sampai sikit, alhamdulillah. Jadi itu pengalaman payah di rumah lama. Jadi pada korang di luar sana, kalau nak ambil kunci rumah ke apa semua, ambil spare lah kunci rumah tu, spare lah, ada 2 ke 3 kunci rumah macam tu. Tapi satu lagi, kalau nak kunci spare tu jangan gunakan kunci satu gitu lah, satu kecil gitu lah. Kena ada kunci banyak-banyak gitu. Sebab apa? Kalau korang beli kunci yang kita gini, yang satu tu agak payah. Sebab nanti kalau keluar rumah nanti, wih kunci. Jadi nak ambil lagu mana? Kunci tu pergi rumah semua. Jadi kalau kena ada spare tu kunci macam tu. Jadi tu kalau pengen beli apa semua, ada spare kunci di dapur satu, di ruang tamu dekat keluar tu lah. Ataupun paling PCP, kalau ambil kunci awal-awal, kunci rumah apa semua, letak dalam kasut ataupun letak dalam selipar. Itu paling idea yang paling edition lah kalau ibu sendiri. Okay, untuk kalau tak ingat nak cari kunci rumah, kalau letak dalam kasut ataupun letak dekat selipar. Tapi kena tutup lah. Kalau dok curi, dok masuk curi rumah, jadi kejut lah. Ni saja kalau tahun untuk mana kunci rumah apa semua, tu biar semua letak dalam. Ada orang yang letak dalam pasu, ada orang letak dalam apa ni, dalam mana tu? Ada orang letak gantung gitu, gantung bengung gitu ke. Ada orang tutup, macam tu je. Tapi bagi baik, suggest letak dalam kasut ataupun selipar. Tapi penyek kita supaya jangan sampai orang nampak lah. Kalau orang nampak, memang bahaya dah. Jadi itu sahaja untuk video pada kali ini, para manis dan pagi rumah lama. Jadi ibu pun tak ingat ambil gambar masa tu di rumah lama dan video kenangan terakhir di rumah lama tu, ibu tak ingat ambil. Jadi ibu minta maaf sangat. Cuba dari video sebelum ni yang ibu nak keluar dari rumah tu, ibu tak ingat nak rakam video rumah lama semua tu. Rumah nanti ibu tu saja dekat kawan-kawan lah. Suruh dia rakam video meninggal baru rumah lama apa semua. InsyaAllah nanti ibu saja dekat kawan-kawan. Alright. Jadi saja guys, tu video kali ni. Dah bagi 15 sayang ni. Jadi itu saja guys video kali ini. Kalau kau nak video apa yang lagi apa semua, kau boleh komen di bawah. Dan kalau komen juga raya tahun ni korang beraya di mana, dah baju raya tahun ni warna apa, kau boleh komen di bawah. Okay, itu saja guys video kali ini. Salam apa antar apa channel Iqbal Haris. Mantap. Assalamualaikum. Thank you guys. Bye. Ni saya dah pakai mic lah kan. Nanti korang ada orang komen kata, Iqbal tak dengar suara Iqbal. Iqbal dah pakai mic dah ni. Dia sendiri. Si ada bulu lagi ni. Yang asal bulu yang macam ni dah tak ada. Iqbal pakai bulu yang mic yang tak guna tu. Okay, Iqbal dah pakai dah. Okay, korang jangan komen pula kata Iqbal ni tak pakai dah mic. Pakai. Iqbal pegang saja. Sebab ada sign tu saja suruh pegang. Bukan tolong pakai. Okay, bye. Assalamualaikum.